Pengasas dan ketua Telegram Pavel Durov didakwa di Perancis dengan beberapa pelanggaran berkaitan aplikasi pemesejan dan melarangnya daripada meninggalkan negara itu. Beliau terbabit bagaimanapun dibebaskan selepas 4 hari dalam tahanan. Durov, 39 tahun, didakwa atas beberapa pertuduhan iaitu gagal membendung kandungan melampau dan haram dalam aplikasi pemesejan popular itu susulan prosiding di hadapan Majistret Penyiasat di Paris. Durov, individu kelahiran Rusia, ditangkap di lapangan terbang Le Bourget Sabtu lalu sebelum disoal siasat. Menurut pendakwa raya Paris, Durov diberikan pembebasan bersyarat selepas ikat jamin 5 juta euro. Durov turut diberi syarat mesti melaporkan diri di balai polis 2 kali seminggu serta kekal di Perancis. Tuduhan itu membabitkan dakwaan jenayah yang membabitkan kumpulan tersusun termasuk bersubahat dalam pentadbiran platform dalam talian untuk membolehkan transaksi haram.